Kalau Everest kau boleh selamba tawan, takkan gunung ni tak boleh tawan kot. Lemah. Sini, geng Jo nak story. Inilah dia Gunung Kailash, sebuah gunung di kawasan barat Tibet, China dengan ketinggian sekitar 6,638 meter. Dia ni lebih rendah daripada Everest, tapi sampai sekarang tak ada siapa pun yang berani tawan Kailash. Yang menarik tu, tempat ni dianggap suci dalam beberapa agama besar, termasuk Hindu, Buddha, Jain dan Bon. Diorang anggap di puncak tu tempat tinggal dewa diorang. Dari sudut geologi pula, formasi Gunung Kailash ni sangat curam. Bentuk dia macam piramid tajam yang hampir vertikal, yang licin dan batuan tak berapa stabil. Struktur batuan dia pula terdiri daripada lapisan sedimen dan metamorf. Manakala cuaca kat kawasan ni pun mudah berubah. Angin kencang, ribut salji dan suhu yang sangat rendah. Dan yang misteri, ada satu kisah seorang pendaki yang menceritakan semasa dia mendaki di sini, seolah-olah macam ada sesuatu yang menghalang dia. Lepas tu, masa pula macam berputar lebih cepat. 12 jam rasa macam 2 minggu. Ada juga kata, rambut dan kuku diorang pun tumbuh lebih cepat. Dan macam-macam lagi lah. Dan sekarang, pihak kerajaan China secara rasmi melarang pendakian ke puncak. Bukan atas sebab situasi-situasi pelik tu, tapi atas dasar menghormati nilai budaya dan kepercayaan agama. Gunung Kailash ni bukan untuk ditawan, tapi ia berdiri sebagai simbol antara alam, spiritual dan misteri yang masih belum terungkai. Dapat something.